Video kali ini aku nak bawa korang ke salah satu tapak campsite semi-wild di Perak, iaitu Y-Rock Campsite. Assalamualaikum. So weekend ni kita nak pergi campsite Y-Rock Campsite. Campsite ni dia semi-wild, dia tak ada plug point. So yang ni first time kita nak cuba. Sekarang kita dah on the way, lagi 10 minit lagi akan sampai lah. Okay. So okay, kita dah sampai dah, kita park dah dekat dia punya sebelah dewan dia. Dan sekejap lagi kita pergi tengok tapak. Owner dia suruh pergi tengok sendiri saja sebab weekend ni tak ramai orang, so kita boleh pilih tapak mana yang kita nak. So tapi kat ini memang nature. So kita dah sampai dekat kawasan tapak CP3. So yang ni dia ada deck. So sementara tak ada orang, kita boleh view dulu kat atas deck dia. Wow, kalau siapa ambil deck ni memang awesome lah. Bawah ni kita ada ayam terjun tu. So tadi campsite owner dah ada WhatsApp. So dia bagi kita pilih tapak campsite. Sekarang kita dekat kawasan tapak campsite CP3. So kat sini ada CP3 C, E, D. So bawah ni ada juga. So view dia memang mantap. Dia menghadap ke sungai. So bawah ni memang view kan, tapi kita orang pilih CP3C. Takut air naik ke apa, mungkin hujan lebat apa malam ni kan. Sebab sekarang kan musim hujan. So kita orang decide untuk ambil CP3C. Okay, sekarang kita nak pergi ambil barang, load barang. Jom. Jadi lepas set up kemah selama sejam lebih kurang, dan kemah kita orang dah siap. Dan so sekarang pukul 11, kita tengok dia punya campus lain pun tak main lagi. So kita orang je ada kat sini. So far view dia memang awesome. So belakang ada sungai yang jenis. Lagi kita terokar dia punya sungai dia. Dia punya toilet dia pun belakang campus ni. Ini tapak CP3. So toilet belakang ni. Jom kita pergi terjah dia punya toilet dah. Dia sediakan sandal untuk masuk toilet. So ini toilet jamban. Bau pun harum. Still nice. Memang nice. So ada kat atas ni ada shower. Toilet. Bersih. Dia ada tempat cuci. So memang dekat lah dengan tapak. So kat sini pun dia ada sediakan tempat macam shower macam tu, macam cuci kasut ke kaki ke sebelum masuk kemah boleh ke. Boleh cuci kat sini. So memang convenient lah. Dan kat tepi ni ada lagi satu tapak, dan belakang pada lagi tapak. Okay. So kat belakang ni dia ada sungai. So sungai dia memang doneh. So memang dekat je dengan tapak campsite. Tadi kita orang duk set up campsite, dan kita bagi anak-anak mandi kat sini. Memang rasa selamat lah. Dia punya ayak pun tak laju sangat. Just nice kat sini. Dan kat belakang tu macam ada air terjun macam tu. Memang kita boleh dengar dia punya deruan sungai tu. So sekarang kita nak try dia punya sungai dia. So actually sungai dia ada pasir macam ni. So memang tak sakit kaki. Dan kat sini dia ada area yang dalam sikit. Dia punya air dia memang menyenangkan, sejuk. Sejuk tak Safia? Ha? Sejuk kan? Jom mandi kat tempat dalam. Mai sini. Oh, dia ada dalam sikit sampai ke arah paras
pinggang macam ni. Oh, dan teduh juga gini. Oh, kat sini ada roof tengah macam ni. Boleh mandi juga. Mari cuba. Boleh kau mandi. Sekarang kita nak pergi explore sekitar Wai Rock ni sebab masih awal. Dan kat tepi-tepi sepanjang perjalanan ni dia ada letak lampu solar. So rasanya waktu malam memang mungkin ada cahaya lah. Dia tak ada nampak gelap sangat. So yang ni tapak sebelah dia. Sama juga view sungai kat belakang ni. So sungai dia memang nice lah actually. Dia punya air tak laju tapi dia punya dalam tu dalam juga sikit-sikit. Dan dia punya permukaan tu berpasir. Dia tak ada lah berbatu yang sakit kaki tu. Glamping punya side kat belakang ni agak nice lah. Dia punya glamping dah. Dia ada bagi kerusi apa untuk lepak healing. Rasanya dia ada 4 tapak glamping. Yang ni pun tapak glamping juga. Glamping B. Yang ni pun tapak glamping juga. Dia ada kerusi healing macam tu depan dia. So kat sini juga dia ada kedai. Ada juga air mineral, gas dan barang-barang keperluan lain lah. Actually kita orang before book kat Wai Rock ni, kita orang risau sebab kat sini orang kata tak ada power dan line telefon pun tak ada. Tetapi bila kita orang sampai, kita orang check line telefon actually ada je, ada 4 bar, 4G lagi. So boleh lah nak online, media sosial ke apa sambil relax healing kat sini. So far memang tenang lah. Sungai pun dia lagi nice. Dia punya sungai betul landai dan ada pasir macam tu. Boleh anak-anak mandi sambil relax. Kita pun tak perlu risau sebab air pun tak deras kan. Cuma just power plug tu memang tak ada. So kena bawa power bank lah. Tadi masa kita orang mandi tadi ada motor bawa jual aiskrim. Actually memang nice juga boleh makan aiskrim time panas-panas macam ni. Hari ni kita makan simple saja. Kita bawa daging ikan yang ni masak dari rumah je siap. Dengan ada nasi biryani kambing dan ayam. Petang-petang duduk tepi sungai layan view macam ni. Memang layan. So kat sini tak ada campus lain, kita orang saja kat sini. So kita orang boleh lepak kat mana-mana saja kita orang suka lah. Kalau bosan kat campsite, kita orang main game Saidina ni. Dia memang sesuai untuk main dengan kanak-kanak. Saidina untuk kids punya. Bilang apa-apa ke? Ipan nak beli tak? Nak. Pondok ni. Oh, pondok memang tak boleh beli kat pondok. Awak nak beli apa lagi? Sabarlah. Ada saya lagi. Tak. Denda RM2. Dia bayar kat bank RM2. So sebelah malam dia ada pasang lampu solar. So kat belakang ni macam ni dia pasang lampu solar dekat jalan, dekat pokok. So memang cerah lah. Memang cerah. Dia tak ada lah rasa gelap sangat. Walaupun kita orang duduk campsite yang paling ujung sekali. Dan kat tepi sungai ni pun ada lampu. Sepanjang jalan memang ada lampu solar lah. Dan dalam toilet dia juga ada bagi lampu yang pakai bateri tu. So kalau nak pergi toilet tu tak perlu risau ada gelap ke tak. Okey. Selamat pagi. So sekarang kita orang berngawan dah pukul 6. And kita boleh tengok dia punya lampu solar dia kat belakang ni still ada lagi. Tapi dia sudah malap lah, tapi dia still ada cahaya lagi lah. Dia tak malap awal. Dan kat belakang pun ada lagi, dia still malap
Cuma malap sikit lah. Tapi still boleh nampak lagi. And lampu toilet yang dia pakai bed, yang dia charge tu pun kat belakang ni pun still ada lampu lagi. So not bad lah. Memang okey kat sini. So sekarang kita nak buat kopi sap dan minum sap. Okey. So pagi ni tadi dalam pukul 5 lebih tadi ada line lagi, tapi sekarang pukul dalam 6 suku sekarang ni line dah tak ada dah. So asalnya line kat sini dia tak berapa stabil sangat, sebab mungkin sebab macam ada embun-embun sikit pagi ni, sebab itu tak ada. Tapi semalam line memang penuh, memang boleh online. Cuma pagi ni tiba-tiba dia tak ada, tak tahu kenapa. Dekat sini dia ada lagi satu toilet untuk campsite, dan belakang ni ada surau. So toilet untuk campsite dia not bad juga. Dia ada sinki dengan toilet lah kat dalam ni, tempat mandi dan tandas. Dia ada split lah, belah sana untuk perempuan, belah ni untuk lelaki. And belah ni dia ada surau ni juga ada open concept dan ada sejadah sesiap. So pagi ni kita nak try sungai yang sebelah satu lagi tu, belah hadapannya. So sungai kat belah hadapan ni dia besar juga. Besar dan dia JTF dia kat situ, dia ada macam lubuk sikit dengan air terjun kat belakang. So memang nice. Memang view dia memang mantap kat belah ni pun mantap. Kat sana pun dia punya view sungai pun memang mantap. Dan ada batu besar kat ni, mungkin boleh terjun kot. Jom. So tadi masa kita pergi mandi tadi, asalnya dia punya CEO dia ada bagi stiker ni, stiker Y-Rock ni. So asalnya saya boleh lah lekat kat mana-mana sebagai kenangan. So far Y-Rock campsite ni memang best. Dia punya sungai dia memang tip-top lah, bersih, dan dia punya tapak pun murah juga. Kita orang punya tapak dah RM60 je untuk semalam. So sungai memang tip-top lah, recommend lah, boleh main lagi. Sekian saja perkongsian di Y-Rock Campsite. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.